biasalah kan. Kalau Iman lah kan, ramai kawan-kawan Iman yang tanya, Iman ada handphone kan? Iman cakap je lah tak ada. Diorang tak percaya lah kan. Iman memang tak ada handphone. Sebab Iman diajarkan kalau bawah 18 tahun ni memang tak digalakkan lah pakai handphone. So ni handphone Iman rekod ni, ini pakai handphone company lah. Yang macam ni kan. Biasa kalau ada handphone pun memang buat rekod, buat video macam ni je lah kan. Memang tak ada buat benda-benda lain. So macam ni lah cara Papa Iman ajar biar berdikari. Salah satunya macam ni juga lah. So Iman nak ingatkan jugalah kan. So sebenarnya gadget-gadget ni untuk budak-budak zaman sekarang ni memang tak boleh lah. Dia merosakkan otak. Itu je lah yang Iman nak pesan lah kan. Sebab kita geng-geng kan, sebaya kan. So memang Iman nak ingatkan orang yang masih tak ada handphone ni, tunggulah sampai dia 18 tahun baru boleh ada. Itu je lah yang Iman nak pesan.